Salam sejahtera. Sesi ini kita akan lihat satu jenis soalan yang melibatkan penggunaan hukum indeks. Diberi C simbol ubahan A kuasa P per B kuasa Q dan C berubah secara langsung dengan punca kuasa 2A dan secara songsang dengan kuasa 3B. Nyatakan nilai P dan Q. Mula-mula salin bentuk simbol ubahan yang diberi, iaitu C simbol ubahan A kuasa P per B kuasa Q. Dan tukar ayat yang ada perkataan berubah ini kepada bentuk simbol ubahan, iaitu C simbol ubahan punca kuasa 2A per B kuasa 3. Ingat, kalau langsung tulis di atas pecahan, kalau songsang tulis di bawah pecahan. Untuk cari nilai P, kita perlu tukar punca kuasa 2A ke bentuk indeks, iaitu bentuk kuasa, dengan menggunakan hukum indeks, di mana punca kuasa N bagi A boleh ditulis sebagai A kuasa 1 per N. Maka punca kuasa 2 bagi A boleh ditulis sebagai A kuasa 1 per 2. Begitu juga punca kuasa 3 bagi A boleh ditulis sebagai A kuasa 1 per 3. Maka punca kuasa 2A boleh ditukar kepada A kuasa 1 per 2. Sekarang bandingkan kuasa bagi A dan B untuk cari nilai P dan Q. Didapati P sama dengan 1 per 2 dan Q pula sama dengan 3. Sekian. Bye.